Apa yang dah jadi dengan korang ni? Korang yang buat kita orang terkejut lah. Dah kenapa dengan kau ni? Kenapa dia dekat sangat? Ni dah berlebih sangat ni. Aku kau pun sama. Sepatutnya kau kena langgaran sikit dengan adik kau ni. Janganlah manjakan dia sangat. Lah, aku lupa yang kau ni jenis yang tenang. Kalau ya pun janganlah duduk dekat sangat. Kau ni memang gila perhatian betul lah. Tak boleh. Aku dah tak tahan dengan dia. Aku rasa macam nak muntah je bila tengok dia orang macam tu. Jadi itulah tempat perlindungan dia ya. Untunglah kalau ada keluarga yang boleh buat kita rasa tenang. Masalahnya kalau jadual sibuk sangat macam ni, sampai bila pun takkan selesai. Sampai sekarang pun dia masih tak ada kemajuan dalam lakonan. Sebab itulah dia kena banyak berlatih. Sekarang ni, dia nampak macam ada semangat sikit. Tapi hakikatnya, bukan semua benda kita boleh sertakan guna semangat je. Senang cerita keadaan ni sekarang hanya bergantung pada barang terlarang macam ni. Kalau dia tak tahan sampai jatuh sakit, masa tu memang rugi teruk lah. Belajar pun jangan lupa. Hebat gila kau boleh kekalkan imej budak sekolah menengah lagi sampai sekarang.